12 hari yang mendebarkan, Syam. Apa komen kau tentang perang yang Trump kata 12 hari yang mendebarkan itu? Okey, sekali lagi kita bertemu redah semua lorong. Hari ini kita nak membincangkan 12 hari perang yang diumumkan oleh Trump. Okey. Mungkin Hisham kita boleh mulakan yang pertama sekali kan. Kita balik-balik sebab kau ada mention di dalam tulisan kau tentang Friday the 13th. Okey. Bila kita bercakap tentang Friday the 13th ni, Friday the 13th ni adalah satu simbol di dalam western punya psyche lah. Psyche pemikiran barat, Friday the 13th ni ataupun Jumaat 13 ni adalah hari yang sial. Betul. Betul. Ini Friday the 13th ni dalam pembudayaan Eropah, Occidental culture, ini adalah hari yang tidak molek lah. Kalau feng shui Cina ni hari sial lah, cakap Melayunya. Tapi dalam Hollywood lah, Friday the 13th ni hari hantu keluar ni, menghargakan dunia. Tapi Netanyahu telah memilih 13 Jun Jemaat melancarkan serangan kepada Iran. Okey, perang ni berlaku dangdung. Okey, awalnya kita lihat bagaimana tembak-menembak, bagaimana sebenarnya ejen Mossad telah bersedia di Tehran, di dalam Iran sendiri, di beberapa bandar. Apa yang dipanggilkan drone itu telah tersedia, telah terpasang dan terus menembak sasaran-sasarannya, individu-individu, sosok-sosok yang dipilih oleh Mossad seperti pakar-pakar sains, ilmu sains, pemikir-pemikir saintis Iran yang bersangkutan dengan tenaga nuklear, juga pemimpin tentera Iran. Ini semuanya telah dibunuh dari dalam, bukan di luar. Kemudian baru masuk 200 buah lebih kapal terbang, pesawat-pesawat dan menghembum. Wah, memang hari pertama itu dilihat, wah, seolah-olah akan hancur Iran. Tapi esok lusanya Iran kembali membalas, dan balasannya kita lihatlah apa terjadi. Kalau dulu kita melihat runtuh sana runtuh sini di Gaza, kini kita lihat runtuh sana runtuh sini di Tel Aviv, runtuh sana runtuh sini di Haifa, runtuh sini di Jerusalem. Ini kekuatan Iran. Ini yang telah berlaku. Dan ini berlaku seperti saudara cakap kan, 12 hari. Sehingga Trump tiba-tiba kata, oh, they should stop the war, peace now. Apa dia menggunakan juga MAGA, Make America Great Again, telah menggunakan Make Iran Great Again. Entah apa-apa lah orang tua ni kata. Ya, tapi kita masih lagi tak dapat untuk menggali motif Netanyahu tu. Sebab kita kena ingat, Hisham, perang yang dilakukan, serangan bom yang dilakukan oleh Israel ke atas Iran ni boleh dikatakan unprecedented dalam konteks menyerang terus daripada Israel Israel masuk ke dalam wilayah Iran tu sendiri. Jadi aku terfikir, sebab dia tidak ada sebarang provokasi. Iran sebelum ni tidak ada provokasi secara direct kepada Israel. Jadi apa yang membuatkan Netanyahu bertindak sebegitu rupa tu? Apa motif dia yang sebenarnya, Jam? Okey, kita tengok tau. Tadi saya dah cakapkan, dia ada dua serangan dari dalam yang telah bersedia. Artinya persediaan ini telah lama dilakukan. Ejen Mossad ini telah memasang seperti yang dilakukan dalam operasi Spiderweb itu, bahawasanya telah dipasang ejen ini memasang drone-drone ini untuk menembak. Ini drone ini bukan terbang daripada Israel, betul. Jadi sebenarnya kita lihat kembalinya, ada satu projek di mana projeknya The Clean Break. Okey. Ini projek ini adalah projek yang telah dipikirkan, dirancangkan oleh kumpulan New Con ataupun New Konservatif baru yang bersarang di Amerika ini. Mereka ini merancang, mereka inilah yang menjuruskan melakukan dasar-dasar luar untuk Amerika Syarikat. Mereka ini dari kumpulan pemikir, orang bijak pandai daripada Harvard, daripada Yale misalnya. Mereka berfikir, tapi mereka ini juga konservatif dan kebanyakan mereka ini Zionis dan pro-Israel. Okey, ada sebahagian mereka ini Yahudi. Mereka ini membuat kajian dan ketika itu Perdana Menteri Israel ini ialah Netanyahu. Di sini ialah rancangan mereka ini, Clean Break ini jelas bahawasanya ia harus satu ketika nanti
Iran harus diserang dan Iran harus dinafikan daripada berupaya untuk membuat senjata nuklear. Ini lama dulu, ini 2008 2009 lama dulu. Jadi bukan hari ini. Jadi perancangan inilah. Kemudian selepas 9/11 apabila laku dan ledakan di World Trade Center di New York, ada satu lagi pemikir-pemikir New Conservative ni berkampung pula dengan apa yang dipanggil Project New American Century. Apabila projek untuk menjadikan hegemoni Amerika ini adalah Amerika yang terkuat sekali daripada segi militer, daripada segi diplomatik, dari segi politik, dari segi ketenteraan. Ini dia. Dari segi ekonomi. Ini dia. Dan mereka tidak membenarkan sesiapa pun, sama ada di negara Arab dan di mana-mana pun, untuk mensaingi Amerika. Dan ini adalah juga seperti The Clean Break dan projek New American Century ini adalah untuk memastikan, to make sure that Israel is safe and secure. Kerana itu saya nak beritahu pada pendengar-pendengar sekalian bahawasanya apa dia negara yang dipanggil Israel ini. Negara yang dipanggil Israel ini sebenar-benarnya ialah pengkalan tentera Anglo-American Imperialist Amerika. Ini sebenar-benarnya. Justru kerana itu dia mendapat sokongan gila. Amerika ke United Kingdom ke Jerman, semuanya menyokong. Pasal apa? Tak masuk akal kan? Tak masuk. Tapi ini kerana ini adalah di situ peranan Israel ini yang telah menjajah Palestin ini ialah menjadi pengkalan tentera untuk mengawal semua negara-negara Arab ini. Kerana apa? Kerana di situlah terkumpulnya gas dan petroleum. Iran contohnya adalah nama 4 terbesar pemilik minyak dalam dunia ini. Iran adalah nombor 2 terbesar dalam dunia. Jadi ini semua ini adalah penting daripada segi sistem kapitalis yang memerlukan petroleum pembakar ini. Ini dia. Okey, maknanya Iraq sudah dilemahkan. Okey, Libya sudah dilemahkan dan beberapa negara-negara yang lain termasuk Syria juga dilemahkan. Jadi adakah mungkin yang tidak dilemahkan sekarang untuk memastikan projek yang kau cakap tadi itu berlangsung dan berjaya hanyalah Iran? Okey, ini kita balik tau kepada 9/11. Ini bekas General Wesley Clark ni. Dia ni di Pentagon. Tiba-tiba dia dapat satu dokumen di Pentagon, dia katakan the Pentagon ini 9/11 ni tahu berapa tahun dulu dah. Pentagon merancang untuk memerangi 7 negara Islam. Siapa dia tahu? Okey. 7 negara Islam. Lebanon, Syria, Iraq, Sudan, Somalia, Egypt tidak, Egypt telah dimandulkan 1973. Kemudian akhir sekali ialah apa yang ada, kita lihat itu yang akhir sekali, yang ketujuh ialah Iran inilah. Jadi tiap-tiap negara ini ketujuh negara telah selesai, telah dimandulkan. Kecuali Iran lah. Kecuali Iran. Dan kerana itu berlaku. Jadi they have planned it very long time ago. Mereka telah merancang semua ini. Ini satu perancangan. Memang betul. Ketika dulu tu ada Obama, ada George Bush, ada Biden. Mereka ini sikit dalam perancangan ini. Tetapi ketika ini masuk Maharaja Trump yang terlalu kamcing dengan Netanyahu yang juga seorang Zionis. Ingat ya, 2 kali pertama Trump menjadi presiden, apa dia lakukan? Dia memindahkan ibu kota Tel Aviv ke Jerusalem. Tidak ada presiden Amerika, tidak ada sesiapa yang berani melakukan, tapi Trump melakukan ini. Ini yang dilakukannya sebenarnya. Okey, tapi ada juga pandangan yang mengatakan, Syam, bahawasanya tindakan Netanyahu menyerang Iran tu sebenarnya adalah untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Sebab kita kena ingat dia ada banyak kes tentang korupsi yang telah didakwa kepada dia di Israel itu sendiri. Malahan dia sekarang ini sokongan daripada rakyat Israel kepada dia sebelum serangan dia terhadap Iran lah adalah 50-50 macam tu saja. Dan dia juga menghadapi dakwaan di mahkamah sendiri. Jadi tujuan dia, salah satu daripadanya, untuk memastikan bahawasanya dia dapat mengalih daripada
dakwaan mahkamah dia kepada satu lagi musuh. Sebelum ni musuh tu adalah Palestin lah, Gaza. Dan Gaza ni kita boleh tengok keadaan sekarang ni sangat-sangat memperhatikan kebuluran dan hampir-hampir total loss lah, hampir. Jadi kalau sekiranya perang di Gaza dapat ditamatkan, maknanya kes mahkamah dia akan terus berlangsung. Jadi bukankah dia pada waktu itu memikirkan tentang itu, maka dia rasa dia perlu untuk menyerang Iran untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Macam mana tu, Jam? Okey, itu ada kebenaran. Ada kebenaran, tetapi itu hanya sebahagian daripada di dalam fikrah orang yang bernama Netanyahu ini. Tapi daripada strategi jangka besarnya, ianya Israel, untuk keselamatan Israel, mesti semua negara-negara Arab telah dimandulkan 1973, apa yang dipanggilkan Mesir, Jordan dan PLO, Palestine Liberation, telah mandulkan apabila perjanjian Oslo. Semua ini telah dimandulkan. Saudi Arabia telah mandul. Jadi ini. Jadi hanya yang tinggal sekarang, yang tinggal sekarang Hamas, Hizbullah, Houthi di Yaman dan Iran. Ini saja yang masih menentang. Jadi ini yang akhir sekali ni. Jadi itu betul. Tapi memang walaupun sekiranya dia tidak betul, dia memang nak mengalihkan pandangan itu, tetapi dalam masa yang sama juga dia memperlihatkan ke-Zionismnya dia. Sebagai seorang Zionis, seorang Yahudi Zionis, dia mesti melakukan ini untuk, dalam fikrah dia, menyelamatkan. Tapi dalam masa yang sama kita lihat juga bahawa Yahudi yang bukan Zionis, seperti contohnya di United Kingdom, hari ini saya baca bahawasanya 5 orang pemimpin kaum Yahudi telah ditolak daripada kepimpinan masyarakat Yahudi di United Kingdom. Kerana apa? Mereka tidak bersetuju apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Artinya masyarakat Yahudi dalam dunia ini bukan mesti harus disedari, bukan semua Yahudi itu Zionis dan bukan semua Yahudi, tapi Zionis ini juga bukan semuanya Yahudi. Yang bukan Yahudi pun boleh jadi Zionis. Ini contoh. Ini harus diketahui. Jadi kerana itu dalam masa ini, tapi untuk melupuskan apa yang dikatakan fasilitas nuklear Iran ini telah lama dirancang. Kerana apa? Dunia tidak memperkatakan bahawasanya Israel sendiri memiliki senjata bom nuklear. Di Dimona, di Negev Desert, Dimona itu di situ tersimpan, telah ada fasilitas membuat bom nuklear. Ini Eropah ke Amerika ke Jerman ke tidak mempersoalkan. Yang dipersoalkan ialah Iran yang nak menggunakan tenaga nuklear ini untuk kegunaan sivil, untuk kegunaan awam. Ini yang berlaku. Okey. Tapi yang lebih menarik lagi, tindakan Netanyahu itu kemudiannya disusuli pula, Isham, oleh serangan Amerika ke atas loji nuklear Iran di 3 tempat lah. Jadi yang ini satu perkara yang cukup menarik. Sebab kenapa Amerika, Trump khususnya, mengambil keputusan untuk menyerang loji nuklear di Iran tu? Apa sebenarnya motif Trump? Bukankah dengan penyerangan tu dia sebenarnya akan membawa risiko kepada base-base tentera Amerika di Timur Tengah? Apa motif dia? Begini. Israeli tahu, 3 kawasan ini, 3 tempat fasilitas nuklear Iran ni di dalam kawasan Gunung Ganang dan juga di bawah tanah. Ini kekuatan tentera, kekuatan bom Israel, ataupun tidak adalah satu bom yang boleh meledakkan gunung-gunung ini kecuali yang dimiliki oleh Amerika. Dan selama ini memang Netanyahu telah memancing untuk menjerut Amerika, menariknya untuk masuk bersama-sama memerangi. Israel hanya akan dapat mengalahkan Iran jikalau Amerika Syarikat sendiri, jikalau Trump sendiri masuk bersama-sama menghantar bala tentera Amerika. Ini dia tahu. Tanpa sokongan Amerika tidak akan terjadi apa-apa kepada Iran. Kerana Iran itu tempat fasilitas ini adalah tempat yang terkawal rapi. Apa yang dilakukan? Apa yang telah berlaku ialah telah ada apa yang dikatakan
perjanjian, persefahaman. Tengok. Nah, berbulan-bulan dulu ketika Trump pergi ke Timur Tengah, dia telah berkata, cakap dia bukan main lagi. I'm president of peace. I will not to attack the Middle East. Middle East can live with their culture. Biarkan orang-orang di Timur Tengah ini hidup dengan budaya mereka masing-masing. Jangan diganggu. Saya ini adalah presiden. Ini semua adalah ucapan-ucapan decoy, penipuan. Ini yang dilakukan. Dan ketika itu juga, dalam masa yang sama, Amerika dan Iran berbincang untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian ini sebenarnya telah ditandatangani di zaman Obama, tapi dimansuhkan. Perjanjian apa tu? Perjanjian ini adalah perjanjian di mana Iran dibenarkan membuat kaji selidik untuk menggunakan tenaga nuklear ini kegunaan awam, kegunaan sivil. Itu perjanjian itu. Dan juga perjanjian ini satu hari nanti akan apa yang dikatakan sekatan ekonomi ke atas Iran yang sedang ada sekarang ini akan dilupuskan. Ini yang sedang dibincangkan. Ketika 13 hari Jumaat 13 Jun itu perbincangan sedang berjalan. Hari Jumaat itu bom meletup. Sebenarnya hari Ahad itu perbincangan harus berjalan di Qatar. Jadi ini semua ini dilakukan dengan niat. Jadi apakah Trump menjadi sebahagian dari projek untuk menipu, untuk mengkabuli mata Iran? Kita tidak tahu. Tapi apa yang jelas ialah Netanyahu tidak mahu ada perjanjian antara Amerika dengan Iran. Tapi mungkin juga untuk mengabui mata Israel sendiri. Apakah itu mungkin? Okey, kenapa aku cakap macam tu, Hisham? Sebab laporan daripada TRT TRT World, kalau siapa-siapa yang boleh Google TRT World, dia ada satu news yang mengatakan bahawasanya Iran sudah diberitahu tentang serangan Amerika ke 3 kawasan yang memiliki fasiliti nuklear ni. Aku masa baca tu aku terperanjat. Aku fikir apa game ni? Sebab tu, tapi munasabah. Kenapa aku cakap munasabah adalah kerana kesemua yang dikatakan uranium tu uranium yang telah diperkayakan akhirnya semuanya telah dibawa keluar. Ya, betul. Kalau sekiranya Iran tidak tahu, kemungkinan besar uranium yang tersimpan di ketiga-tiga tempat ini kemungkinan akan menyebar radioaktif lah bila kena bom yang begitu besar dan berat. Tetapi tidak ada. Tidak. Jadi aku terfikir, Syam, apa game sebenarnya apabila maklumat yang dikeluarkan oleh TRT World. TRT ni adalah media daripada Turki yang mengatakan actually Iran sudah diberitahu tentang serangan daripada Amerika tu. Macam mana tu? Okey, ini betul. Bukan saja serangan, bukan saja telah diberitahu, malah gambar-gambar daripada satelit telah menunjukkan lori-lori seawal 2-3 minggu dulu telah memindahkan uranium yang telah diperkayakan itu. Ini betul. Memang kita lihat, malah apabila Trump meledakkan fasilitas nuklear Iran ini, Iran berjanji akan membalas. Bukan saja itu, Iran menelpon Qatar, di mana pengkalan Amerika di Qatar itu bahawasanya tengok sikit, saya nak bom ni. Lepas ni malam ni kan lagi-lagi suruhkan askar-askar Amerika tu. Tidak ada semua. Jadi ada ini maknanya Amerika tidak mahu berperang dengan Iran. Iran juga tidak mahu berperang dengan Amerika. Tetapi dalam masa yang sama, Pakcik Trump kita ini yang telah tergadai poketnya kerana dulu ketika dia berkempen, dia mengambil beratus-ratus juta daripada kaum Yahudi Zionis yang ketika berkempen dia tidak dapat. Jadi dia terpaksa menunjukkan yang dia. Kerana itu tiba-tiba pula tak ada siapa kata, perang ini telah tamat. The Iranians and the Israeli will stop the war. They have agreed. Peace on them. Dia kata make Iran
Great again. Gila-gila lah. Ini kita lihat lah. Tapi dunia hari ini melihat bahawa mereka telah sedar bahawa Trump ini cakap-cakap dia tidak boleh dipakai sangat. Dan kita lihat. Jadi kita kena tapis untuk memahami apa dia Trump ini. Tapi boleh tak kita katakan, memandangkan apabila Amerika nak serang fasiliti nuklear Iran tu, Amerika memberitahu dahulu kepada Iran, dan Iran pula ketika nak serang base Amerika di Qatar memberitahu dulu kepada Amerika pula. Bukankah ini seolah-olah satu, macam aku cakap tadi, untuk memastikan bahawa to appease lah, untuk memberitahu kepada Netanyahu bahawa Amerika masih bersama-sama dengan Israel. Tapi pada masa yang sama, Amerika juga nak menjaga muka. Ya, betul. Boleh tak kita katakan sebenarnya bila yang ini berlaku, sebab pelik benda ni. Yang ini serang, yang ini bagi tahu dulu, yang ini serang, yang ini bagi tahu dulu. Ini bukan untuk menjaga muka, air muka masing-masing negara. Ini bukan jaga air muka dah. Ini kita panggilkan untuk domestic population. Ini memang domestic politik. Artinya Iran perlu dilihat menyerang pengkalan Amerika. Amerika perlu dilihat membom fasilitas ni. Ini yang dibuat apa yang berlaku, Iran membom pengkalan di Qatar ini ketika kepala militer dia mati ditembak di Baghdad tu, dia pun melakukan. Tapi juga tidak ada yang mati, telah diberitahu. Jadi ada penyusunan supaya ini untuk domestik politik, untuk dilihat okey, kau buat macam tu, aku buat macam ni. Tapi buat je. Jadi this is the political scheme. Tapi hakikatnya sekarang ini Iran memang musuh dia Israel. Amerika memang melihat Israel ini kawan dia. Jadi tapi dalam masa yang sama juga inilah. Jadi dia terperangkap, tapi dalam masa yang sama perangkap yang paling besar sekali ialah perangkap Zionist, Yahudi Zionist lobby, PNAC, yang paling kuat, yang paling besar, di mana mereka ini telah mendanai. Di Amerika ini tidak ada Presiden Amerika yang berani mengkritik Israel. 1963, jangan lupa, 1963, do not forget, John F. Kennedy tidak bersetuju Israel memiliki senjata nuklear. Apa jadi kepada John F. Kennedy? Ini terbuka persoalannya. Adakah ini masih dibincangkan? Adakah jadi tidak ada, sama ada Bush ke, Trump ke, Biden ke, Obama ke. Mereka, tetapi tidak ada. Dan malah di dalam Kongres ke, di dalam Senat ke, hampir ke semua, bukan semua ya, hampir ke semua pemimpin politik di Amerika ini semuanya mendapat dana dan sokongan daripada golongan-golongan Zionis dan Newcon di Amerika. Kalau mereka seperti cuba mengkritik berita independen, mereka tidak akan ke mana-mana di Amerika. Mustahil seorang Presiden Amerika Syarikat berani mengatakan enough is enough, cukup dah. Dan nak boleh buat jambatan di kampung dan tak nak menolong Israel, tak boleh, tidak akan berlaku. It will never happen. Aku rasa bukan sahaja Presiden Amerika, malahan rakyat Amerika pun sendiri tidak dibenarkan untuk mengkritik Israel dan Zionis. Sebab kita boleh nampak dalam universiti ada beberapa student dan juga pensyarah yang kritikal terhadap Israel, akhirnya kontrak mereka tidak disambung. Manakala student pula ada yang ditangkap. Maknanya di dalam negara yang penuh kebebasan seperti mana Amerika, semua boleh kritik, termasuklah Presiden Amerika pun boleh dikritik. Tetapi yang tidak boleh dikritik, Hisham, adalah Zionis dan Israel. Betul. Di Eropah juga kamu boleh menyumpah pada Nabi Muhammad, boleh menyumpah kepada Lord Buddha, boleh menyumpah pada Jesus Christ, tetapi janganlah kamu sekali-kali berkata apa-apa terhadap Israel. Kamu akan ditangkap. Ini terbukti. Inilah kekuatan Zionis di dalam dunia ini. Bahawa ini kekuatan Zionis, kerana sekarang ini Zionis dan Yahudi Zionis ini bersama Newcon ini sedang mengkontrol, mengawal dunia ini. Kekuatan dia tu sebenarnya apa, Syam? Kekuatan fulus. Lihat saja BlackRock ini, syarikat Zionis Israel ini
adalah pemilik yang paling besar sekali dalam dunia ini, memiliki persenjataan. This is a real Zionist. Dan they are now, syarikat ini sekarang ini, seperti juga kita tahu, dia segala infrastruktur di mana-mana di seluruh dunia akan dibeli oleh syarikat ini. Ini contohnya, ini syarikat Zionist, dan ini salah satu. Yang lain itu media ni semuanya berselirat, dan dalam masa yang sama bilioner di Amerika itu semuanya Zionist atau pro-Zionist. Termasuklah kita punya lapangan terbang sendiri. Dah tergadai. Ya. Itu juga, satu cerita lain lah. Itu satu cerita lain lah. Itu menunjukkan betapa betul kuat berkuasanya Zionist punya lobby ni. Betul. Okey, kita berbalik kepada yang nuklear tadi, Syam. Apa kepentingan sebenarnya nuklear untuk Iran ni? Sebab aku rasa kalau sekiranya ada bangkangan, dia ada satu agensi kan, IAEA, International Atomic Energy Agency yang memantau, mengawal, menilai dan pada akhirnya memberikan keputusan sama ada boleh diteruskan ataupun tidak. Jadi aku sebenarnya muskil kenapa Iran tidak mematuhi sahaja apa sebenarnya yang dikehendaki oleh IAEC ni. Kalau dia mematuhi, maknanya tidak ada keperluan untuk perang yang berlangsung sekarang. Sebab macam kau cakap tadi, perang tu adalah salah satunya disebabkan oleh kerana kegusaran Israel terhadap kemampuan Iran untuk mencipta senjata nuklear. Dia begini. Iran daripada itu dia kata dulu memang ada jangan silap faham tau. Yang mendirikan fasilitas nuklear Iran ini Amerika. Awal-awal dulu di zaman Shah dulu yang menyokong ini ialah Amerika. Ini tak ada. Dia bukan baru tau. Jadi bukan baru, perkara ini bukan baru. Tetapi dia melihat bahawasanya jadi Iran hendak memiliki ini kerana kajian-kajian, kerana dalam masa terdekat dia akan menggunakan tenaga nuklear ini sebagai bahan untuk civilian use lah, untuk tenaga elektrik, seperti yang digunakan di Jerman, seperti yang digunakan di Perancis. Banyak negara menggunakan tenaga nuklear ini sebagai jana kuasa. Dan dalam masa yang sama juga, Iran juga dibaca, Iran juga melihat. Kita melihat juga. Kita kita melihat dua negara tau. Satu negara namanya Libya. Muammar Gaddafi berjanji akan melupuskan semua tenaga nuklear dia, habis. Akhirnya dia sendiri lupus. Seorang lagi namanya Kim Il Sung, anak dia Kim Il Jong Un. Dia konon, tapi akhirnya dia meledakkan nuklear, orang tak nak kacau. Di sini Iran mengambil langkah tengah. Iran juga dulu juga Saddam Hussein juga tidak mahu dia membenarkan EAI itu datang melihat, tapi dalam masa yang sama juga ia memperkayakan uraniumnya ke satu tahap. Tapi tahap ini bukan tahap bom nuklear, tapi ke satu tahap lagi. Dia harus melintasi satu tahap lagi baru boleh jalan. Dia sampai ke tahap itu juga. Jadi persediaan. Jadi dalam fikiran dah harus diakui bahawa Ayatollah Khamenei sekarang ini telah memberi fatwa bahawa Iran tidak akan membuat bom nuklear. Dan Tulsi Gabbard, chief ketua perisik Amerika Syarikat ini yang dilantik oleh Trump bulan Mac sekarang ni bulan Jun kan, bulan Mac dulu telah berhadapan dengan ahli Kongres dan disoal jawab, dan dia mengatakan Iran telah tidak ada perancangan untuk membuat bom nuklear. Ini jelas. This is the chief of the intelligence Amerika. Ini intel. Tapi apabila ni dalam masa yang sama juga Trump mengatakan, she have other opinion, I have other opinion. Saya ada pandangan lain, Tulsi Gabbard ada pandangan lain. Ini siapa pandangan lagi tu? Ini pandangan daripada intel yang diberi oleh Netanyahu pada. Ini yang telah berlaku. Maknanya dalam serangan Amerika terhadap Iran tu yang jelas lah
maknanya dia tidak berjaya untuk memusnahkan fasiliti nuklear ni sepenuhnya lah. Betul. Dan kemudian ada satu kenyataan daripada salah seorang daripada pemimpin kanan Iran. Ini menarik. Kamu mungkin dapat bom fasiliti, tetapi kamu tidak akan dapat bom ilmu pengetahuan. Betul. Maknanya Iran sudah mempunyai ilmu pengetahuan untuk memastikan dia punya keupayaan untuk menjana tenaga nuklear, sama ada untuk perkhidmatan untuk awam ataupun untuk senjata, kita pun tak tahulah. Jadi dalam konteks ni Syam, kita cuba nak faham kekuatan Iran tu, maknanya dalam konteks perang beberapa hari ni kita tak nampak yang mana menang yang mana kalah. Maknanya Iran mempunyai kekuatan yang cukup mampu untuk menahan serangan baik daripada Amerika yang merupakan tentera yang paling kuat maupun daripada Israel. Apa sebenarnya kekuatan Iran tu, Syam? Sebelum itu, yes, you can bomb the building but you cannot bomb knowledge. Itu kata knowledge. Ini kita kembali sebelum saya menjawab tu, harus diketahui The New York Times, akhbar, tak ada, bukan akhbar parti komunis. New York Times ini akhbar kapitalis. Dia juga mempertikaikan apakah betul-betul Trump ini berkata kita telah berjaya. We have obliterated completely all the facilities Iranian. They are all destroyed. Telah dimusnahkan. Tapi The New York Times kata tak ada, hanya letupan-letupan meletupkan bangunan-bangunan kosong. Dan kemudian CNN juga melaporkan perkara yang sama. Marah, mencarut-carut Trump kerana dia marah pasal apa? Dia kata akhbar-akhbar media ni mengeluarkan fake news. Sebenarnya telah hancur, kita telah berjaya. Tadi di Belanda pula dia berkata seolah-olah kita telah membom. Saya tak nak bercakap lah, seperti Nagasaki dan Hiroshima, dia kata tadi. Jadi ini, tapi sebenar-benarnya tidak. Iran tidak, maksudnya kekuatan Iran telah dipindahkan. Jadi ini Iran, persediaan itu telah ada. Jadi memang dia telah bunuh pakar-pakar saintis itu betul. Tapi dalam masa yang sama, you cannot destroy knowledge. You cannot destroy knowledge. Yang tadi persoalan yang ditanya dia apa? Kekuatan Iran untuk menahan serangan dan juga tekanan. Kena ingat tau, Iran ni sanction dia dah berpuluh tahun. Tetapi masih mampu untuk bertahan. Hebat. Ini saya nak bagi analogi lah. Kita ingat dulu 7 Oktober 22 berlaku, Hamas menyerang, kemudian Gaza diserang. 22-23 dah hampir nak masuk 3 tahun dah kan. Hamas tidak dapat dimusnahkan. Betul. Gerila Hamas masih beroperasi, masih berupaya meroket Israel. Itu berapa kekuatan tentera Hamas? Katalah 40,000. Israel penduduk dia 9 juta. Penduduk Israel. Iran berapa? 90 juta. Askar Israel berapa? Katalah Israel ini dia wajib tentera tau. Compulsory, seperti dia wajib tentera. Dan anak-anak muda 18 tahun, lelaki perempuan jantan betina mesti wajib. Dan tidak ada keupayaan untuk berjalan. Justru itu dia harus menarik Amerika. Itu satu perkara. Iran ini, kekuatan Iran ini, tentera dia sendiri operating all together ni hampir 1 juta lah. Dalam masa yang sama, saintis dia, jangan sekali-kali lupa perang Iran-Iraq 8 tahun. Dia telah perang, hampir 1 juta rakyat Iran meninggal dunia. Ini mereka ini dia telah ada kekuatan pengalaman, dan ketika itu dia juga telah persediaan menerbitkan apa yang dipanggilkan peluru-peluru bertanduk, Fatah 1, Fatah 2, Fatah 3, sijil berbagai. Dia bukan supersonik tau, hypersonic, 8 kali kecepatannya daripada bunyi. Jadi teknologi Iran ni hebat. Dan dia juga dan jangan lupa juga Iran ini ada 2 sahabat, China dan Rusia. Mungkin aku boleh tambah sikit tentang kekuatan Iran ni, sebab satu daripada sudut persenjataan yang kau cakap lah,
Tapi mungkin satu lagi daripada sudut sejarah seperti mana yang kau telah terangkan tadi, dia adalah suatu bangsa dan negara yang sudah teruji. Maknanya dia telah melalui perang kan, perang Iran Iraq selama 8 tahun. Kemudian sanction. Bertahun-tahun berpuluh tahun tetapi masih juga bertahan. Adakah ia datang daripada ideologi dia sendiri sebagai sebuah negara? Okey. Sebab kita tahu di dalam perjalanan sejarah Iran ni dia ada banyak pergolakan dan itu mungkin memberi jati diri dan kekuatan identiti dia sebagai suatu bangsa. Ini macam kita mesti tahu. Iran, Arab, China, India, mereka ini adalah civilization. Old civilization. Mereka peradaban yang telah lama, kuno, telah tua. Mereka memiliki pengalaman ini. Tiongkok ke, China ke, India ke, Iran ke, Arab ke, ini semua adalah tamadun lama, tamadun kuno. Jadi pengalamannya kita tengok tu. Dan jangan lupa tau. Dulu ibu kota Iran ini ketika itu di Parsi ini ialah dihancurkan oleh Iskandar Zulkarnain, dibakar oleh Iskandar, kena pindah ke Tehran. Jadi peperangan itu memang telah sedia ada. Jadi dia bukan nak katakan mereka ini juga berpengalaman. Dalam kata itu berpengalaman, teruji berpengalaman. Tapi dalam masa yang sama juga daripada persenjataan itu saya pun heran. Rupa-rupanya di dalam kilang-kilang itu bukan import dah. Walaupun ada sekatan-sekatan ekonomi, tapi Iran masih berjaya mendirikan loji-loji pembuatan senjata itu. Malah dikatakan, kerana itulah saya melihat bahawa tiba-tiba Trump mengatakan, peace now, stop the war. Rasa saya ini datangnya permintaan ini untuk mengadakan gencatan senjata ni daripada Netanyahu. Rasa saya lah. Maknanya kekuatan dia tu dia boleh membina sendiri senjata-senjata dia sendiri tanpa perlu bergantung kepada negara-negara lain lah. Okey Syam. Sebelum kita berakhir, kita ada satu lagi persoalan sebab dekat Malaysia ni dia ada sering timbul persoalan bahawa Iran ni adalah negara Syiah. Jadi kalau sekiranya negara Syiah, maka adakah kita perlu mendukung Iran? Yang ini memang agak pelik kan, tapi itu muncul di dalam komen-komen. Ada komen-komen dia tidak dapat melihat, mungkin orang yang komen dia tidak dapat melihat Iran adalah satu-satunya negara walaupun dia Syiah yang berani untuk melawan Israel berbanding negara-negara Sunni Arab yang lain. Jadi dalam konteks ni macam mana kita nak mengambil suatu posisi yang manusiawi dan berpihak kepada mereka yang tertindas? Ini kembali kepada ajaran Syiah itu sendiri. Ajaran radikal. Kalau baca buku Ali Syariati, dia menginterpretasi perjuangan itu. Ali itu proletariat. Itu. Jadi ini telah ada mustafid. Jadi telah ada ideologi itu dan perjuangan. Dan untuk mereka martyrdom atau syahid ini akan datang ni 10 Muharram ini syahid. Ini ada satu hari di mana mereka berkorban dan peperangan Karbala itu melihatkan mereka berani mati. Jadi ini semua di dalam konteks ideologi. Jadi harusnya, tapi di dalam konteks ini antara Israel dan Iran ini bukannya perjuangan agama. Itu betul. Seperti juga Israel menjajah Palestin itu kan, Palestin sendiri itu ada Islam, ada Kristian, ada Sunni, ada Syiah. Jadi itu kerana itu kita lihat negara-negara Eropah menyokong perjuangan rakyat Palestin. Kerana itu tentang kemanusiaan. Begitu juga negara-negara Eropah menentang serangan Israel terhadap Iran. Tapi di negara kita ini kita telah terpesong. Kita telah menyempitkan fikrah kita, tidak berjaya melihat bahawa Iran ini harus dilihat sebagai contoh negara dunia ketiga yang berdikari mengenepikan kekuasaan Amerika, mengenepikan pengaruh Zionism dan berdiri dengan persenjataan dan ekonomi sendiri. Untuk ini satu yang boleh dilihat. Tapi memang tu. Jadi aku rasalah peranan ini harus dimainkan bukan saja oleh ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin, opinion maker, pemikir-pemikir, para influencer, tapi juga pak lebay kita ini juga harus sedar bahawa ini bukan Sunni dan Syiah. Ini geopolitik.
Ini perjuangan menentang imperialisme untuk mendirikan kemerdekaan jati diri mereka sendiri. Kita harus menyokong, bukan kerana Islam kita menyokong, bukan kerana itu. Kita menyokong dia kerana kita manusia. Kemanusiaan kita tercabar apabila melihat anak-anak kecil, ibu-ibu ditembak mati oleh Israel ketika nak ambil makanan. Takkan kita tak tahu ini? Tak perlu jadi Islam untuk melihat ini. Tak perlu menjadi Sunni untuk melihat ini. Tak perlu menjadi Syiah. Ini adalah kemanusiaan kita tercabar dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Menjadi mandiri, merdeka daripada sebarang campur tangan asing. Betul. Ya. Okey. Last soalan, dengan perang 12 hari ni apa semua, aku rasa ramai orang nak tahu. Apakah akan meletus Perang Dunia Ketiga, Syam? Okey. Ada dua pandangan ya. Ada dua pandangan mengatakan sebenar-benarnya Perang Dunia Ketiga ini sedang berjalan dan sedang meluncur. Mereka mengambil contoh balik ketika awal-awal dulu, sebelum perang ini di Perang Dunia meletus, ada perang-perang kecil seperti di Poland itu. Tapi okey, perang ini sekarang ini, Perang Dunia Ketiga ini, pada hemat akulah, aku melihat ini adalah rintik-rintik menjurus ke arah ini. Yang paling penting sekarang ini ialah perang ini ialah pembunuhan. Tapi apabila berlakunya ledakan, apa yang berlaku ledakan? Ledakan ekonomi. Contohnya apabila Selat Hormuz ditutup, apabila kapal-kapal minyak tutup, ini akan berlaku. Artinya apabila Selat Hormuz tutup, Jepun dan China tidak dapat minyak. Mana? Harga minyak akan melambung tinggi. Negara-negara miskin akan pemberontakan akan berlaku di sana sini. Ini akan melahirkan perang. Ketika ini bibit-bibit itu tapi memang betul. Ketika ini warna-warna, rentak-rentak, rintik-rintik itu sedang kelihatan. Dan okey, kita sekarang ini hanya melihat drone. Kita melihat peluru berpandu. Askar-askar Amerika belum lagi turun berpayung terjun, belum lagi. Akan sampai satu ketika nanti, saya tahu. Dan seperti itu, kita tidak tahu gencatan senjata ini adakah ianya boleh bertahan, berapa lama dia boleh bertahan, atau ia akan patah, atau dia akan disabotaj. Apa akan berlaku? Apakah ketika seminggu 2 minggu ini bala tentera senjata akan sampai balik kepada Netanyahu daripada Amerika, daripada Jerman? Kita tidak tahu. Dan dalam masa yang sama pula, kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Iran dengan sahabat dia China dan Rusia. Ini keadaan sekarang. Ini geopolitik ini. Jadi ketika ini, dan kita juga tahu dalam minggu depan ialah Muharram, di mana semangat Ali itu akan timbul, dan apa yang akan dilakukan oleh Iran. Berbalik kepada apa yang kau cakap tadi, perang yang berlaku ini adalah perang untuk memastikan Iran mandiri dan terus merdeka daripada campur tangan daripada asing lah. Dan kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin kepada nasib masyarakat dan negara yang tertindas, perlu mengambil posisi kemanusiaan. Bukannya posisi antara agama Syiah Sunni, tetapi kemanusiaan. Okey, terima kasih semua. Kita berjumpa lagi di lain episod Meredah Semua Lorong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.